Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat. Okey, tanpa buang masa lagi, hari ini aku nak kongsikan satu skill masakan dan juga penyediaan menu, penyediaan resepi bagi menu goreng pisang dan goreng cempedak. Simple, nampak simple je kan, tapi resepi macam mana nak bagi dia sedap, macam mana nak bagi dia rasa rangup, bagi dia sedap lah kalau ada kat dalam mulut tu kan. Tak berminyak. Okay, jadi tanpa buang masa lagi, jom kita terus ke video penyediaan menu dan juga skill masakan goreng pisang dan goreng cempedak. Sediakan bahan, masak, siap. Anda semua dapat sesuatu? Kalau video ini bermanfaat bagi anda, share-kan. Dan jangan lupa follow, like, share, subscribe. Apa benda sekali semua. Jom kita teruskan video yang seterusnya pada masa akan datang.